kos untuk memiliki ataupun membeli sebuah kereta. Biasanya ramai yang apabila nak memiliki ataupun nak beli sebuah kereta, ramai majoriti cuma melihat tentang kos loan sahaja, iaitu bayaran bulanan sebanyak RM600, tahunan sekitar RM7,200. Dan ramai tak kira untuk kos bela kereta, seperti sebagai contoh insurans road tax sekitar RM2,000 setahun ataupun RM170 sebulan. Maintenance RM150 sebulan ataupun sekitar RM1,800 setahun. Ini basic membela kos untuk membela kereta. Lain-lain petrol tol dengan parking mungkin RM300 ataupun RM3,600. Kos saman pun kena ambil kira sekitar RM330 sebulan ataupun RM360. Jadi total kos sebenarnya untuk memiliki sebuah kereta yang mana loan bulanan sekitar RM600 mungkin mencecah RM1,250. Sebab itulah saya selalu bagi tahu, apabila kita beli sebuah kereta, kita hilang kemampuan untuk menabung at least RM1,000 sebulan. Ini kira kereta biasa-biasa. Baiklah, jadi adakah kita tak boleh nak memiliki kereta? Tak. Beli kereta ikut keperluan, bukan ikut kemampuan. Kalau kita ukur kemampuan kita dengan cara tunjuk bank statement ataupun tunjuk payslip kita dekat bank, pastinya kita akan tercekik dan kita susah untuk menabung. Ini nasihat jujur, terutama bagi siapa-siapa yang baru bekerja tak sampai 5 tahun. Fikir plan untuk beli kereta, kena buat kira-kira terus. Jadi kalau bagi saya, kalau kita nak beli kereta, pastikan kita beli kereta itu bahawa kita adalah tuan kepada kereta. Majoriti yang beli kereta, dia adalah hamba kepada kereta. Maksudnya selepas beli kereta, dia terpaksa buat kerja overtime, terpaksa buat kerja lebih masa, terpaksa bekerja, mencari side income semata-mata untuk bayar kos bela dan beli kereta. Jadi nak beli kereta, pastikan kereta tu adalah hamba kepada kita, yang mana kita beli kereta ada tujuan dia untuk memudahkan urusan kita bergerak daripada point A kepada point B. Semoga manfaat. Teruskan follow saya.